Bila saya dah upload pasal konten saya buat renovation rumah dekat Kedah, so adalah beberapa orang tanya saya dekat DM juga. Dia orang tanya adakah saya buat loan ke, buat pinjaman bank ke dan sebagainya. Sebab nak buat renovation sebuah rumah tu pun macam memerlukan kos yang banyak. Adik-adik, saya nak beritahu, betul kata Mak Noh ya, adik-adik buat saving, kumpul duit. Sebab duit daripada perbelanjaan saya renovation itu semuanya duit daripada saya punya simpanan, saving saya di ASB. Itu pun dah bertahun-tahun saya simpan sejak 2000 berapa belas lagi. Saya pun tak ingat dah berapa lama saya simpan. Lepas tu dapat dividen, saya tak keluarkan. Daripada duit ASB itulah saya buat renovation rumah. Tetapi sebenarnya duit saving saya taklah banyak sangat pun. Ada jugalah macam duit tepi-tepi yang saya tambah. Seperti macam saya buat side job, saya buat bisnes, yang korang datang support saya berniaga tu, itu adalah one of my sumber kewangan untuk nak buat renovation. Lepas tu satu lagi, rumah yang saya pilih adalah rumah yang ada dapat rebate yang banyak. Sebab rumah saya itu adalah rumah nan bumi. Sebenarnya taklah banyak sangat, tapi adalah rebate tu. So daripada duit rebate itulah saya tampung tambah untuk nak buat cost renovation. Secara conclusionnya, apa yang saya boleh katakan kat sini adalah duit saving saya daripada dulu saya bekerja sampailah sekarang, duit bisnes saya juga saya top up sikit-sikit. Itulah hasil daripada pengubahsuaian rumah yang korang tengok dekat konten saya. Dan saya nak siapkan kat korang semua adik-adik untuk keep your saving, simpan duit, letaklah dekat mana-mana bank sekalipun, ASB ke, biar naik dividen. Start mula sekarang. Kalau korang plan nak beli rumah, lepas tu korang nak buat rumah tu dalam 5 tahun lagi akan datang, yes, start this year. So insyaAllah dalam masa 5 tahun tu ataupun 3-4 tahun tu dah ada dividen, dah ada saving dan sebagainya. Jangan buat pinjaman loan sebab tak berbaloi pun.